Dia datang mengurut, tapi selepas tu dia nak pergi bersukan. Sesuai ke? Kalau nak cakap pasal sesuai ke tak sesuai, bagi saya boleh je. Tapi bergantunglah pada individu tu. Cuma kita lepas bila kita urut kan badan kita lagi ringan. Bila kita nak pergi bersukan tu, tengok juga jenis sukan apa. Janganlah pergi yang bukan-bukan pula kan. Setakat Yang nak heavy-heavy badminton tu. ke, okey lah. Badan kita sebenarnya lebih ringan. Lepas kita nak urat-urat kita dah lembut. Otot-otot badan kita pun dah tak tegang sangat. Tapi, dia ada tapi dia jugalah. Tapi bergantung pada individu juga. Ada yang fikir, nanti kan dah lepas urut, bila tengah sedap buat urut tu, dia suruh terapis tu tekan pula kuat-kuat. Sekarang tak rasa. Nanti dah habis bersukan nanti kan, lepas tu lepas habis urut kan pergi sukan. Nanti lepas bersukan baru terasa sakit-sakit tu pula. Sebab tekanan urutan tu pun jangan terlampau kuat sangat. Dia kena, saya susah nak cakap benda macam ni sebab dia bergantung pada individu sebenarnya. Ikut badan masing-masing lah. Individu kadang-kadang okey, ada yang mungkin dia akan rasa sakit. Itu je. Tapi nak cakap kata boleh ke tak boleh tu, bagi saya boleh je. Boleh je. Tapi untuk individu, terpulang pada individu ikut tu. kesihatan badan masing-masing jugalah. Ya, tak sama. Semua orang tak sama. Kadang-kadang ada pula yang lepas bersukan, dia mesti nak urut pula. Ada juga macam tu. Ya, betul. Sama je kan? Sebelum ke selepas ke, bagi saya sama je.